RM135. Assalamualaikum. So sekarang kita kat YTJT Cafe Dekat sini dia power dia tiramisu sodok tu. Ada itu air orang sodok tiramisu kemai besar lagi. So kita try up. Ni suasana dekat luar cafe dia Ni rumah banglo rasanya ni. Ataupun nak lepak dekat tepi pool pun boleh. Alright, so dekat sini ada arcade game Tu ada snooker juga. So ni kedai dia belah dalam. So beraircon sejuk. So ni macam ada bilik meeting sikit. Juga lepak sini. Si ayam sambal hijau okey. Buat chip. Oh, okey. So dia mojito blue lemon. Tiramisu latte. Okey, baik. Stick fries Okey, terima kasih. So ini dia stick fries Stick fries ni dia ada promosi Bila hari ni sampai 16 September. Harga dia RM31 je. Kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. So ni adalah goma sauce So rasa dia macam nak kata black pepper sikit pun ada, nak kata mushroom soup pun ada. So ni dia goma sauce. Ni pula air java chip harga dia RM16. Bismillahirrahmanirrahim. So air seterusnya ni dia blueberry lemon harga RM7.5. Bismillahirrahmanirrahim. So makanan kita yang seterusnya ni dia nasi ayam hijau baru RM25 je Ayam pistol kat sini. Lepas tu dia letak sambal hijau, ada telur mata, ada sayur. Yang saya tak sangka ni cendawan goreng crispy Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya ayam dia crispy juga Pedas dia tu macam boleh tahan juga boleh tahan pedas Cuba cendawan crispy. Crispy tak crispy? Bismillah. Pasta butter chicken grill. Pasta chicken grill. Dia dah bagi satu dengan garlic bread Dia punya ayam dia besar agak Bismillahirrahmanirrahim. Memang rasa dia punya butter dia. Ni ayam pula kita nak rasa. Bismillah. Baik. Air kita yang seterusnya ini dia Blue Ocean harga dia RM15. So ni air power dia dekat sini iaitu tiramisu latte So harga tiramisu latte ni RM14.5 je Calo. Bismillah. Ini kita punya killer kita iaitu tiramisu sodok pistachio. Ini kita sodok sendiri kan? RM135. Okey. Kita bagi one scoop challenge. Satu scoop jangan bagi jatuh. Kalau jatuh? Banyak-banyak. Kalau jatuh tak dapat. Oh, jatuh tak dapat okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, jangan tamak kan jatuh orang. Kalau sini okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jatuh je kan? Okey. Yang ni tabur apa? Kacang pistachio. Oh, kacang pistachio. Okey, terima kasih. Saya makan dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam aiskrim pun ada Dia punya lembutnya tiramisu ni. Mana berminat nak datang, boleh waste YTJT Cafe dekat Kampung Datuk Keramai. So guys, makan dulu.